Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku nak buat salah satu permainan zaman aku sekolah rendah dulu, iaitu gasing. Tak, ini bukan gasing yang ikat guna tali lepas tu baling tu dia terus berpusing macam tu kan. Tak, itu dah legend sangat dah tu. Aku pun tak pandai main. Gasing yang aku main zaman aku sekolah rendah ni, cara nak buat dia mudah saja. Kita cuma perlu 3 bahan saja untuk buat gasing ni, iaitu 2 penutup botol, 1 batang pensel yang pendek dan meceh. Okey, maaf. Tiba-tiba keluar Kelantan. Dan macam aku tunjuk dekat korang, mancis. Macam mana kita nak buat? Jom. Okey, semua barang dah ada atas meja ni. Mula-mula korang kena panaskan bahagian atas penutup botol ni dengan mancis. Hati-hati ya, takut kena tangan. Lepas bahagian atas penutup botol ni dah cair, korang ambil pensel korang cucuk bahagian tengah botol ni. Ingat ya, bahagian tengah. Jangan sebelah dia pula. Okey. Dah masuk. Okey, aku rasa aku ada buat kesalahan. Aku tersilap masukkan penutup botol ni dalam terbalik. Sepatutnya macam ni. Aduh. Macam ni. Buat benda yang sama dekat penutup botol yang kedua. Dan sekarang korang boleh nampak dia dah masuk. Dan dah siap. Dan kita akan try test dekat atas meja ni. Bismillah. 1, 2, 3. Kita cuba sekali lagi. Jatuh. Ya, macam itulah. Dia tak adalah boleh seimbang mana. Sebab aku pun cucuk macam tak terlalu tengah mana. Jadi dia macam berat sebelah macam tu. Tapi time korang cucuk tu, korang boleh tengok betul-betul tengah-tengah macam tu. InsyaAllah akan stabil gasing ni. Tapi kalau korang tak nak habiskan pensel, ada satu lagi jenis gasing yang lebih mudah nak buat daripada yang pertama tadi tu. Step dia sama je macam tadi. Korang cuma perlu bakar. Tapi time bila korang nak cucuk, korang jangan cucuk sampai tembus tau. Buat sampai dia ada macam bentuk bucu macam ni. Dan jadi. So macam biasa, kita akan test dekat meja ni. Dan korang dapat tengok, dia macam ada bocor di bahagian sini. Lepas tu kalau korang tengok kat sini, dia macam timbul sikit. Tapi kita tak buat sampai tembus. Okey, jom kita cuba. Ya, mungkin kedua-dua gasing yang aku tunjuk ni dia macam lambat, tak laju macam tu kan. Tapi sebenarnya dia boleh laju. Cuma memang meja aku ni dia macam banyak kerak-kerak macam tu lah. Jadi tak rata. Kalau korang try dekat atas lantai yang rata, licin apa semua tu, itu baru lama and laju. Aku ingat lagi dulu time aku sekolah rendah, permainan gasing ni memang betul-betul ramai orang main. And akhirnya dia berakhir sebab kemunculan Beyblade. Gasing-gasing yang macam ada kuasa-kuasa macam tu, lepas tu ada nama dia sendiri. By the way, permainan gasing ni adalah salah satu permainan aku zaman sekolah rendah. Dan kalau korang nak tengok permainan-permainan aku zaman sekolah rendah aku yang lain, korang boleh tengok 2 video ni. So, itu sajalah video aku untuk hari ni. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.